Hey, what's up guys? So disebabkan ramai yang minta menu yang lagi sihat, so kali ni aku nak mulakan series makanan yang lagi sihat menggunakan bahan yang senang cari, tak mahal sangat and lower calorie. So untuk sambal ayam penyet ni korang ambil 2 lada besar, 4 cili padi hijau, 4 cili padi merah, 1 tomato dengan 4 ulas bawang putih. Bakar dalam air fryer pada suhu 200 Celsius selama 10 minit. Untuk ayam pula korang gaulkan dengan serbuk kunyit, serbuk ketumbar, black pepper and also garam secukup rasa. Lepas tu tambahkan 1 sudu minyak masak. So minyak masak kelapa sawit kita sihat ya, jangan kita daya dengan propaganda negara barat. Semua benda nak diet kena sunflower oil lah, olive oil tak perlu. Minyak masak kelapa sawit okey untuk diguna. Okey, lepas tu kita punya lada tadi dah masak, korang masukkan garam sikit, belachan dengan air, lepas tu blend. And then ayam pula bakar pada suhu 200 Celsius selama 25 minit sampai dia crispy macam ni lah. And sedia untuk dihidang. So boleh letakkan nasi, letakkan sayur, ulam semua dengan ayam, suku-suku separuh lah. Lepas tu ni kita punya sambal. Lepas tu aku tambahkan kicap manis sikit, telan air liu, okey, and boleh dimakan. So jangan fikir yang kalau diet tak boleh makan nasi. Boleh, kita perlukan nasi untuk tenaga. Lepas tu letak kicap pun tak apalah, sikit untuk bagi rasa kan. Dia nak diet ni kena ada rasa sedap sikit, barulah kita boleh konsisten. Lepas tu bolehlah makan setiap hari. So let me know kalau korang suka, nanti aku buat lagi series macam ni. Selamat mencuba.